Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, siapa pernah dengar tai angin? Perkataan tai itu tidak ada K kat ujung tai angin. Kalau tai itu dia najis, tapi kalau tai angin ni bahasa istilah lama. Kalau you dengar warisan-warisan Nusantara dulu, tai angin ni ada kaitan dengan dua perkara. Satu, tentang angin yang ada dalam badan kita, bukan angin yang kat luar yang you rasa berangin semua tu tak, tapi daripada dalam sendiri. Kadang-kadang tai angin ni kita cuma ingatkan ada satu jenis akar kayu namanya tai angin. Tu betul. Banyak nama-nama lain pun, tetapi itu akar. Tapi saya nak cerita malam ni penyakit, tentang adanya orang bermasalah dengan masalah, senang cerita masalah angin lah dalam badan. Ada tak? Okey, jadi bila tai angin ni sebenarnya dia lebih serius daripada angin-angin biasa yang kita rasa dalam badan kita. Siapa pernah rasa sengal-sengal badan ataupun dia berat kepala? Bukan sekali-sekala tau, dia macam dah beberapa minggu ni dah, ataupun setengah orang beberapa tahun dah ada benda-benda macam ni. Dia rajin sedawa, tahu tak sedawa, ataupun rasa macam nak gastrik ataupun sebu, tahu yang dipanggil sakit kat ulu hati ni, heartburn tu, ada tak? Ya, setengah orang, nanti saya cerita bila dia jumpa doktor, apa doktor kata kat dia. Sekejap. Tapi siapa dulu yang ada lagi angin yang macam kembung je? Ada? Ataupun sakit-sakit sendi, sakit yang bukan sampai doktor kata ada arthritis ke, ada masalah yang macam ada crack ke apa-apa, tak ada masalah. You check tak pernah jatuh apa-apa pun. Okey, lepas tu bila you pergi tengok sampai kepala pun boleh pening, kadang-kadang setengah orang rasa macam nak migraine pun, bahkan boleh kena migraine pun. Ada tak kat sini? Dan yang funny-nya, bila dah sampai kaki pun dah kebas-kebas, krem, mesti jumpa doktor kan? Doktor kata apa? Cuba tulis kat situ. Masalah malam ni yang topiknya tai angin. Tengok, saya tak kata tai angin, saya kata tai angin. Rupa-rupanya ialah doktor akan kata kat you selalunya normal. Balik pada cerita angin tadi, ni makan angin lah juga, tapi kita nak cari pengalaman. Bak kata pepatah, carilah ilmu sampai ke negara China pun, betul? You dengan kawan you cerita pun, you pun tak endah kalau dibandingkan dengan kanser, betul tak? Dengan blood pressure, ataupun stroke, betul tak? Parkinson, mesti you panik kan, betul tak? Tapi yang ni selalunya orang tak panik. Namun, sengsara tu sendiri, dalaman. Jadi kalau you ada dan adik-beradik you ada, selalunya tak kira suami atau isteri. Kalau suami buat perangai, lagilah isteri naik angin lain pula, tahu tak? Itu pun dikira angin juga. Benar. Betul. Dan bukan saya melawak ni, serius. Kalau isteri buat perangai, husband boleh naik angin. Dan angin tu lagi dahsyat pada angin-angin yang sendawa dan sebagainya. Sampaikan boleh menggoncang rumah tangga pun. Sebab tu malam ni topiknya interesting. Okey, saya nak you senyap sekejap, dengar-dengar balik dalam badan you ada tak pernah kena macam ni. Kita nak betul-betul ambil balik warisan Nusantara ni, warisan orang lama, orang asli punya cara rawatan dia orang, supaya saya boleh bantu you all memperbaiki keadaan yang kronik. Dia bukan sakit sampai kena masuk hospital, tak. Dia kena sengsara sendiri, orang kata apa, silent. In silent. You terseksa dalaman seorang-seorang macam tu. Sebab nak pergi jumpa doktor, dah jumpa dah. Doktor masih lagi paling-paling bagi ubat gastrik, paling-paling bagi ubat tidur. Kalau tak boleh tidur, sampai tak boleh tidur, babe. Jadi, rupa-rupanya, kalau kita dengar balik, sejak saya duk study lain pada perubatan moden, saya masuk ke perubatan naturopati. Naturopati ni maksudnya natural, alami ataupun tradisional lah. Orang kata kalau boleh Melayu dan Islamik punya study dalam perubatan dia orang tu memang ada konsep angin. Okey, jadi tai angin ni rupa-rupanya angin yang tak nampak, tapi boleh buat kita sampai marah-marah, sampai pening-pening muntah, loya, sampai tak boleh tidur, saya kata tadi.
Kau bayangkan, kadang-kadang sakit dalam dada, tak macam sampai kena heart attack, tetapi cukup untuk you jadi risau pula, kan? Ada yang sampai tak boleh bergerak pun disebabkan dia keras dengan kramnya, dengan ototnya, Masya Allah. Ni kalau takak-takak balik kerja, itu dah mulalah tu. Orang biasa-biasa pun paling tidur malam, besok dia segar, kan? Ini besok pagi masih mengantuk lagi. Ataupun pergi kerja tu keras je badan. Betul tak saya cerita ni? Hampir 6-70% daripada kita pernah melalui program ataupun body kita tu diprogramkan susah nak baik sangat. Jadi apa benda yang kalau rupa-rupanya orang tradisional, orang lama-lama dulu, dia ada banyak cara, kan? Dia percaya kepada angin ni rupa-rupanya adalah tenaga ataupun kuasa frekuensi ataupun gelombang dalaman. Kalau saya kata frekuensi itu dah sains. Sebab apa? Walaupun orang kampung, orang-orang cerita ni banyaknya daripada orang asli ni, tahu tak? Dia orang mana pernah jumpa Panadol kat hutan-hutan tu, mana pernah jumpa Voltaren ke ataupun Valium nak bagi tidur apa semua, kan? Dia mesti cari sendiri. Dan melalui pengalaman dia orang, tok nenek dia orang, moyang dia orang, dan sebenarnya moyang-moyang kita pun pakai sistem-sistem yang seperti herba, seperti panaskan badan. Sebab tu you perasan tak bila kita orang Melayu terutama sekali, kan, bila lepas beranak, betul tak, kita kena bertungku, kan? Kenapa bertungku? Kenapa tak ambil ais je letak? Sebab kalau dah ada cesarean ke ataupun masa lepas beranak ke, kan, dia selalunya takut apa orang panggil pantang larang tu, bentan dan sebagainya, kita panaskan. Jadi pemanasan tu dengan cara, kan ada pengurut resmi sebulan, ada orang panggil apa, yang lady datang tu, kan. Jadi anda tahu tak, kita sanggup bayar beribu-ribu ringgit untuk nak masa ni kita urut dan sebagainya. Tapi masa biasa-biasa, masa kita kerja-kerja harian ni, kadang-kadang body kita tu tengah duk minta tolong lah, picit lah badan aku, urut lah. Sebab tu bila you pergi mengurut ataupun pergi jumpa sesiapa yang pandai sikit, tekan sana tekan sini, atau buat bekam ke, ataupun kadang-kadang saya kata apa tadi, pakai, kalau zaman moden ni batu-batu panas, ingat tak dia letak, ataupun di tempat saya tu ada moksa bagi panas badan, lega betul. Lega kenapa? Sebab angin yang sebenarnya kita anggap sebagai biasa sebenarnya betul ada. Sains malam ni saya nak cerita telah membuktikan orang yang faham tentang quantum medicine, itu bahasa tinggi sangat, kita ambil yang rendah sikit, frequency medicine pun tak faham juga. Senang kata, perubatan tenaga. Kalau orang Melayu bila kata tenaga tu tenaga batin lah semua, tapi tak, sebenarnya ini adalah tenaga dalaman yang memang ada gelombang-gelombang yang tertentu yang sudah terganggu secara saintifik. Jadi malam ni apa sebenarnya tai angin ni, sebut-sebut sangat, rupanya dia bukan angin biasa, dia angin yang sebenarnya terperangkap di dalam badan kita, dan kalau dia boleh duduk kat sendi, dia akan ganggu sendi kita, dan kalau lama sangat dia boleh sampai jadi macam arthritis. Kalau saya cerita bekas-bekas gout, kan, bekas-bekas orang yang kena arthritis, bila dia datang dengan angin ni lagi dia menjadi-jadi. Ada tak siapa-siapa yang kadang-kadang dalam keadaan yang angin tu boleh sampai naik ke kepala, sampai tak boleh tidur tu, ataupun dia bila main kat bahagian perut, itulah dia. Ramai, terutama sekali wanita. Betul tak, dalam ni lah, saya punya pengikut pada malam ni, ada tak sesiapa yang ataupun kenal sesiapa yang masalah perut tu berapa tahun dah tak baik-baik juga lagi? Ada sebab tertentu. Sebelum saya lupa, salah satu penyebab utama ialah duduk terlalu lama. Angin boleh tersimpan. Saya ulang lagi sekali. Duduk terlalu lama, angin tu boleh tersimpan. Baik, sekarang kita tak mau panjangkan cerita. Sebab apa? Kalau you tak faham dari segi sains, you masih anggap cerita ni cerita orang kata apa, dongeng, ataupun buat-buat cerita je. No. Zaman sekarang sains dah buktikan bila kembung, sendawa, kentut tak berhenti-henti. Ada tak? Setengah orang tu asyik kentut je kerja. Nak sembahyang pun susah. Ada tak?
kepala tu berat memang ramai lah kan. Saya kata apa tadi, sampai kena migraine dan lesu. Badannya macam ada orang buat pula. Orang Melayu memanglah, kalau tak ada doktor kata penyakit apa-apa, dia masih lagi ada benda yang tak kena dalam badan dia, mesti dia kata. Rupa-rupanya ada. Bila you nampak perangai you bertukar dan you jadi sensitif, cepat marah. Mana datang ni angin marah ni, padahal dulu you tu agak boleh terima dan juga maksudnya cool lah juga kan. Jadi dia lebih kurang macam ni lah. Kalau you bayangkan air pipe, tahu air pipe tak? Kat rumah kita ni air pipe, kalau you boleh nampak dalam pipe tu air patut mengalir cantik. Kalau dia ada angin di dalam pipe ni, dan kalau you nampak bubble-bubble macam tu kan, buih-buih tu ataupun kekosongan kat air tu, maksudnya macam ada angin tu akan menyekat dan air tu akan berjalan tersekat-sekat. Fahamlah? Kalau dalam badan kita tersekat-sekat, kalau sekejap-sekejap tak apa, kalau lama, itu yang takut tu. Baiklah, kalau you boleh faham, bila you pergi jumpa doktor, bila dia nak inject, betul tak? Dalam syringe tu, tahu tak? Tiup tu, kan jarum tu kat atas, tiup tu, betul tak? Dia mesti, orang panggil petik-petik sikit, ketuk-ketuk sikit, supaya dia tak nampak apa? Tak nampak sebarang angin atau bubble dalam tu. Siapa tahu kenapa? Sebab kalau dia inject benda tu dalam kita punya vein ke, kan, dalam kita nak buat ni IV drip ke apa-apa, Masya Allah, kalau masuk dalam pembuluh darah kita amat berbahaya. Baik, sekarang tiba masanya sains yang pure. Kajian telah dijalankan bahawasanya kalau perut kita, dengar elok, perut kan antara yang paling kita kena jaga sebenarnya perut lah kan. Ada hadis pun, tahu tak? Jadi yang penting sekali ialah dalam perut kita kan, usus kita kan ada bakteria, dan bakteria sentiasa proses berbagai macam-macam, membantu kita pun menaikkan kita punya hormon, bagi vitamin dan sebagainya. Tetapi kalau kita salah makan, ataupun contohnya kita, orang kata makan terlalu cepat, ataupun makan tanpa fikir makan, asyik jolok aja, mata tengok handphone, siap kau. Lepas tu hidrogen, bila keluar gas lah kan, carbon dioxide, tahu tak, dan methane. Ini 3 gas yang biasa keluar apabila kita makan. It's normal kan, dan body kita boleh absorb, boleh menyerap dan hilang. Dan hidrogen pun ada tempat-tempat yang bagus ya. Carbon dioxide perlu dipakai kadang-kadang. Tetapi kalau terlalu lama, terlalu banyak dia berkumpul, tempat dia kumpul tu lah yang dia sakit. Faham tak faham sekarang? Ada satu lagi, bila kita tak bergerak umpamanya, ataupun bergerak lebih sangat umpamanya, ada satu bahan namanya lactic acid. Pernah dengar lactic acid tak? Lactic acid ni bila you exercise lah banyak sangat kan, bila keluar sampai you tak boleh bernafas tu, letih, krem you punya otot, tu berarti lactic acid you terlalu bercambah dalam badan. Itu pun boleh keluarkan gas, dan gas ni kalau lekat tempat-tempat tak kena, itu yang sampai boleh kena migraine tu. Okey, tak apa. Lactic acid satu cerita. Satu lagi dia panggil microtoxin. Dalam badan kita kan ada banyak halus-halus. Bila di kawasan contohnya pembuluh arteriol, tak apa, nama tak ingat tak apa. Yang kecil halus tu, dia yang supply kat urat saraf. Bila dia sangkut, urat saraf tak dapat supply. Apa jadi? Itu yang sampai sakit, macam nak kebas, kadang-kadang bengkak kaki, limfatik. Tahu limfatik tu? Lymph untuk orang kata apa, buang balik bahan-bahan kumuhan dalam badan kita kan perlukan pembuluh limfa tu. Okey, dan kalau dia naik kat kepala pula, macam mana? Okey, caranya ialah ada satu nerve daripada perut ni, bahagian usus ni, terutama sekali stomach, dia ada connection dengan brain. Namanya apa? Vagus nerve. V-A-G-U-S. Dan kenapa you kena faham ni semua? Sebab takut nanti you goreng cerita pasal-pasal angin ni, orang kalau moden-moden dia susah nak percaya. Tapi kalau cerita tentang gas yang keluar melalui proses daripada bakteria, virus semua tu dalam badan kita kadang-kadang terganggu semua ni kan. Bahan kumuhan tu kadang-kadang dia kalau banyak sangat dia menekan vagus nerve, dan vagus ni kalau dia tendang naik, itu yang sampai ke kepala. Sebab vagus nerve yang paling panjang sekali dalam badan kita dan paling sensitif.
Tak tahu you ingat tak ingat dulu kalau saya kata urut di belakang ni, tengkuk ni, kat leher tu. Sebab itulah orang kalau dapat urut daripada ni, bawah ni kan, belakang telinga sampai ke bawah ni. Ada bahagian-bahagian yang you pandai urut, kena pula dengan bahan-bahan yang you letak tu cun. Itu yang melegakan angin ini jadi berkurangan, maka hilanglah you punya tekanan, sakit, lenguh, pening, sedawa, kentut. Kadang-kadang saya fikir balik, nak study tinggi-tinggi pun tak payah, faham macam tu je. Sebab tu orang dulu-dulu dia tak payah mengaji tinggi-tinggi. Engkau sakit macam mana pun, kadang-kadang kita sebagai doktor pun pergi jumpa orang kampung, betul tak? Siapa? Dia orang tahu urat-urat mana dan apa yang dia nak pakai. Bahan-bahan apa yang dia nak pakai. Kan? Kalahlah bahan-bahan daripada farmasi yang cuma telan ubat, memanglah lega. Tapi lepas tu, habislah panjang, dia mai balik. Baik. Sekarang selepas kita faham tentang, satu lagi tentang stres. Jangan main-main ya. Sebab tu stres ni dia boleh keluarkan ataupun dia boleh timbulkan angin. Kan selalu orang stres, orang panggil naik angin kan? Ada kat sini yang stres angin dia normal? Tak mungkin, babe. Sebab apa? You punya heart rate pun bertukar. Jantung pun berdebar lain macam, naik ke kepala. Kau cuba kacau orang yang naik angin ni. Semua ni dalam konsep tai angin. Tadi saya kata orang kampung menggunakan cara urut, cara bekam, cara tungku dan sebagainya. Tapi kita zaman moden ni tak adalah pandai-pandai sangat nak mengurut. Cuma kalau you dapat bantuan macam orang kampung buat, dia ada minyak-minyak yang tertentu yang bukan diperbuat boleh minyak kelapa saja ataupun minyak olive, walaupun tu bagus, tapi olive oil ni didapati kajian sains memang boleh, sebab dia ada banyak phenolic acid ni, dia boleh menurunkan inflamasi. Dengan minyak saya kata tadi, minyak olive, dengan syarat you tahu minyak tu original atau tidak, tapi kena sapu. Ni bukan cerita makan ni kan. Lepas tu you campur pula dengan kayu manis. Tahu kayu manis tak? Cinnamon. Ambil yang cinnamon daripada Ceylon. Jangan ambil daripada yang selalu saya cerita yang keras tu. Ambil yang lembut, yang macam curut tu, okey. Sebab dia ada apa? Ada sains dah kajian yang mengatakan ada eugenol. Tak apa. Nama tak ingat tak apa. Tapi yang penting untuk otot pula. Untuk otot, untuk radangan, untuk sendi. Kayu merah lagi satu. Kayu merah ni saya baru belajar. Saya ikhlas tak pandai tentang kayu merah ni. Tapi bila saya study, tengok kenapa kayu ni macam papan, keras. Tapi bila kita tengok dia punya konten, warna pun merah. Kayu merah ni, dia lawan bukan saja sakit, tetapi dia lawan inflamasi sama dengan penuaan. Maksudnya orang yang sering dapat sakit cepat ni sebab dia cepat tua sebenarnya. Tak apa dia buat, macam hidupnya tak seronok aja. Mulalah angin tu senang naik dan halia sebenarnya. Terutama sekali halia bara. Siapa yang dapat? Halia biasa pun boleh. Sebab dia ada gingerol tu. Dengan syarat, you tahu minyak mana nak letak. Minyak dia kalau jadi apa nak buat nanti. Okey. Jadi halia tu dan tongkat ali bukan untuk tujuan untuk lelaki sahaja. Yang tu lain cerita. Malam ni rupanya tongkat ali ada banyak lagi kegunaannya. Terutama sekali untuk tenaga. Maklumlah saya cerita tadi kan letih lesu. Dan memang drain out. Dah tak bermaya kan dalam hidup tu. Sebabnya kita pakai tongkat ali untuk tujuan ni ialah untuk lawan kurangnya tenaga dan beri semangat vitality balik dan anti-inflamasi. Dan juga bagusnya tongkat ali adalah untuk otak. Ingat cerita ni selalunya orang budak-budak muda dia tak kisah sangat. Betul tak? Jadi kita atas pada 40 dah mula kena fokus. Kena spare bahan-bahan ni. Kalau boleh ambil pudina sekali. Campur dengan pudina. Sebab pudina lah antara yang terbaik untuk. Bukan soal bau dia tu. Memang rasa best kan. Mint. Kan rasa berangin tu. Tapi sebenarnya. Dia adalah bagus untuk jaga perut. Barang dia ingat. Ramai orang ingat kalau sakit otot. Otot punya problem. Sakit kepala, kepala punya problem. Rupanya perut tu menjadi asas utama. Apa yang berlaku dalam stomach kita. Baik. Ada dua lagi yang paling top malam ni. Saya nak fokus kepada yang saya dah cerita dulu. Namanya apa? Siapa ingat? Bidara. Kan banyak saya cerita. Tengok balik video tu.
Tuhan dah janji pokok syurga ni sebenarnya. Rupanya di dunia dia mainkan peranan untuk melegakan kalau bidara ni kesakitan. Ada yang demam-demam, ada yang ada luka-luka sikit boleh, dan ada sesiapa yang ada masalah lagi sekali inflamasi. Malam ni banyak cerita soal inflamasi. Bagus kalau dapat kita reducekan. Tutup cerita malam ni kebetulan dengan nama yang sama, ialah akar yang dipakai ialah akar tai angin. Mungkin you tak percaya kot, saya tunjuk sikit. Sebenarnya ada. Dia kalau bahasa orang putih dia panggil old man beard punya orang lanjut usia punya janggut. Design dia pun nampak tu akar tu. Nampak tak? You nampak tak kat sini? Tu dia. Adalah akar-akar lain kalau you tengok. Dan saya nak cerita sikit. Kan you tahu kan saya ada potong ni, carpal tunnel ni kan. 2 kali potong. Masih tak baik-baik juga. Sebab apa? Masalah kanser dulu, masalah gout dulu kan. Dia lambat sikit nak baik. Kebas ni dah dekat nak masuk 2 tahun dah. Tapi sejak saya urut dengan minyak ni, adalah orang kata apa, kemampuan untuk rasa dunia ni balik macam dah tak berapa kebas sangat, alhamdulillah. Kalau tidak dulu nak pakai butang pun tak boleh. Dah lah tu, kalau bekas-bekas orang pernah kena sakit belakang, operation belakang macam saya kan. Jadi kan gout satu penyakit yang serius juga. Bekas-bekas dia tu, dia memang gila punya sakit dia kan. Jadi kalau keras-keras, liat-liat badan. Dan paling menarik, kenapa saya berani buat ni untuk anda, ialah bukan dites untuk orang-orang biasa. Saya menjadi testimoni pertama. Nombor 2, isteri saya sendiri pernah pakai ni. Dan dia antara orang yang betul-betul nak check dulu sebelum dia pakai. Maksudnya dia, yelah kan, saya kan bawa balik macam-macam. Engkau pakai kau pakai ni kan. Masalah GERD. Tahu GERD tak? Masalah kembung perut ni. Jangan main, orang perempuan selalu kena IBS. Ada tak siapa-siapa kat sini yang ada masalah irritable bowel syndrome atau masalah perut lah? Asyik sat datang, sat tak datang, sat kena makan ubat, ya, sat kena pakai anti-acid dan sebagainya. Cuba you sapu tengok ni. Jadi bila dia pakai dan dia pun merasa ada kesan positif dan dia kata, bolehlah kita buat. Bila isteri saya kata boleh buat, saya lagi bersemangat lah. Dan banyak lagi dah kawan-kawan saya yang ada sakit belakang, nak tidur, kadang-kadang sampai kena makan Panadol, nak bagi hilang dia punya sakit lenguh semua tu, baru boleh tidur. Cuba you sapu ni. Saya bukan nak main-main ni. Sebab apa? Benda ni telah dicuba oleh beribu manusia sebenarnya. Dan kalau boleh, saya sekarang memberanikan diri. Sebab ni adalah tradisional. Zaman nenek moyang kita dah pakai, terutama sekali yang paling saya hormat ialah orang asli. Sebab dia memang rajin betul. Nak cari akar-akar yang saya sebut tadi tu, Masya Allah, punyalah susah. Saya dengar kata nak masak ni mungkin 10-11 jam dah siap nak buat minyak ni, minyak urut. Kalau you happy dan you dapat testimoni yang baik, you bagi tahu saya supaya saya boleh suruh orang-orang kampung cari lagi akar ni banyak-banyak, bagi rezeki kat dia orang juga. Kan kita bayar pada dia orang lah untuk cari akar-akar ni. Alhamdulillah. Apapun sekalian, ni cuma sapu, jangan pakai kat mata, jangan kat mulut-mulut ni, jangan telan apa-apa, okey? Please, sebab dia ada power. Yang penting orang-orang pregnant boleh urut saja. Jangan juga sapu tempat-tempat yang pelik-pelik dan sebagainya. Nak menyusu semua sekat belakang boleh, tapi bahagian menyusu jangan sapu benda-benda ni, okey? Pendek cerita, kebanyakan daripada budak sampai dewasa pun boleh pakai. It's not a problem. Saya doakan sentiasa semoga hidup anda tu bahagia di dunia, akhirat syurga. Semoga kita masih boleh senyum seumur. Dan kalau tak boleh, kita urut dengan ni, biar kat kepala ke, kat sendi ke, kat perut ke. Semoga you boleh let go and feel good, supaya juga you boleh sehat sepanjang hayat. Bye, jumpa lagi. Bye.